Assalamualaikum sahabat semua. Selamat bertemu kembali untuk episod pada kali ini. Saya ingin berkongsikan cara kami dalam penyediaan masakan kuih lapis. Ianya merupakan suatu kuih tradisional yang popular di Malaysia. Terkenal dengan teksturnya yang lembut, kenyal dan berlapis-lapis. Lazimnya kuih ini mempunyai dua warna berselang-seli dan dihasilkan dengan menggunakan daripada bancuhan beberapa jenis tepung serta santan yang dikukus selapis demi selapis. So, untuk melihat cara yang selengkapnya, teruskan sahaja menonton sehingga ke penghujungnya. Stay tune dan jom kita masak. Baiklah, pertama sekali sediakan dahulu sebanyak 2 cawan santan segar. Terus sahaja boleh masukkan ke bekas bancuhan. Sekarang tambahkan 3/1/4 cawan air panas. Tiga per 4 cawan gula pasir, ataupun untuk penggunaan gula ni sahabat-sahabat boleh ikut kepada cita rasa masing-masing, boleh lebihkan atau sebaliknya lah. Tambahkan setengah sudu kecil garam. Sekarang kacaukan dahulu sehingga bancuhan sebati. Baiklah, sekarang kita sediakan pula bahan-bahan tepung. 3 cawan tepung beras. Dalam resipi ini saya menggunakan tepung beras jenama Golden Coins ataupun lebih dikenali sebagai cap gelang. Satu per 4 cawan tepung ubi, dan 1 per 4 cawan tepung gandum. Baiklah, sekarang tuangkan bancuhan yang telah disediakan tadi bersama tepung. Terus sahaja kacau sehingga ianya sekata dan sebati. Agak-agak semuanya dah pun sebati elok. Sekarang kita akan tapiskan dahulu sekali macam ni supaya teksturnya nanti lebih halus lagi. Dah siap proses tapisan tadi, sekarang bahagikan sama banyak kepada 2 bahagian. Antara salah satu bancuhan tadi, kita masukkan sedikit sirap ros. Kalau nak lebih harum dan warnanya lebih terang lagi, sahabat-sahabat boleh lebihkan ataupun nak gunakan pewarna pun boleh. Ikut kepada kesesuaian masing-masing lah.
Baiklah, sekarang kita masuk pula pada proses cara penyediaan memasak kuih lapis. Pertama sekali, sediakan dahulu satu loyang. Dalam resipi ini, saya menggunakan loyang bersaiz 9x9 inci. Pastikan loyang yang digunakan ini disapukan dahulu dengan sedikit minyak masak. Baiklah, untuk cara memasaknya, kita akan gunakan teknik kukusan. Sebelum tu, panaskan dahulu air sehingga mendidih, kemudian letakkan loyang tadi dan biarkan ianya dipanaskan dahulu sekejap. Okey, sekarang loyang sudah pun panas. Terus sahaja kita tuangkan bagi lapisan yang pertama. Saya mulakan dengan adunan berwarna putih dahulu. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, setiap lapisan menggunakan sebanyak 1 cawan adunan. Biarkan ianya dikukus selama lebih kurang 5 minit. Okey, lapisan pertama paling bawah dah selesai. Sekarang kita akan sambung dan ulangi lagi step tadi bagi lapisan yang kedua. Dan seterusnya ulangi lagi sehinggalah mencapai lapisan yang paling atas. Okey, bila dah siap tuangkan adunan yang terakhir, iaitu yang paling atas, kita boleh lebihkan sedikit masa kukusan berbanding 5 minit bagi setiap lapisan tadi. Sekarang, lapisan paling atas dah pun selesai dan ianya sudah pun masak sepenuhnya. Boleh terus tutupkan api, angkat, kemudian biarkan dahulu sehingga hilang suhu panas. Alhamdulillah, kuih lapis yang kita buatkan tadi sudah pun siap sepenuhnya. Sekarang bolehlah keluarkan daripada loyang dan sudah siap sedia untuk dihidangkan bersama seisi keluarga. Kuih lapis yang dihasilkan dalam resipi pada kali ini menghasilkan tekstur yang lembut, kenyal dan tidak mudah pecah. Dengan rasanya yang manis berlemak daripada penggunaan santan segar dan gabungan aroma daripada penggunaan sirap ros, sudah pasti dapat memikat selera buat seisi keluarga. So, setakat ini sahaja perkongsian pada kali ini. Semoga ianya bermanfaat dan jangan lupa bantu kami bagi mengembangkan lagi channel ini dengan menekan butang subscribe serta kongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Jaga diri, jaga keluarga, hormati setiap insan. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.